Tapi kalau orang dah salah, macam gitulah. Bukan kata pernah dia tu salah. Kau ni kan Mikael. Kalau kau kena dengan aku. Ya, kepada kawan berkabut, boleh masuk dalam ruang emergency sekarang. Berkabutnya dah sedar. Ha? Baik, kalau macam tu saya minta izin keluar dulu untuk rawat pesakit lain. Awak berdua boleh tengok berkabut kat dalam. Berkabut dalam keadaan okey je buat masa ni. Jadi awak boleh jenguk dia lah dekat dalam dulu buat sementara ini, okey? Saya minta izin pergi dulu. Aduh. Agaknya kawan aku datang melawat ke tak Aduh. Harap diorang tak terkejut lah kalau aku ni. Kau okey ke berkabut? Ada sakit lagi ke kat bahagian mana-mana? Tepi Erzo, jangan sentuh dia. Kenapa kau ada kat sini? Dan kau Erzo? Jangan risau berkabut, aku ada. Erzo takkan buat apa-apa kat kau dah. Kalau dia buat, biar aku ajar dia sampai dah. Memang aku buat apa? Apa masalah kau? Aku tak buat apa-apa. Kau suka cari kan Mikael? Kau jangan nak berpura-pura lah. Aku sanggup kehilangan kau pergi. Sudah. Tak perlu nak gaduh besar. Ingat tak korang datang sini sebab nak tengok aku je kan? Atau nak biar Tapi kau macam mana berkabut? Shh, tak apa. Itu di kemudian hari je. Aku tak nak sebab benda ni besar nanti jadi masalah. Faham Mikael? Aku sihat ni. Tak ada masalah apa-apa. Masalah kecil. Cuma nak selesaikan masalah Mikael. Mikael ni memang perangai dia macam tu. Jangan ambil hati sangat. Oh, tak apa. Aku faham. Macam mana berkabut? Kau okey je ke? Aku nak tolong kau ni. Sekali nak jaga kau lah kalau kau nak. Tapi kalau kau tak nak pun aku tak paksa. Tak apa. Aku okey je. Sekarang aku lebih membaik dah.
Kau tak payahlah nak jaga aku. Aku tahu jaga diri sendiri. Aku bukan budak kecil lagi kau nak jaga-jaga. Tak payahlah, tak apa. Aku tak minta pun kau jaga aku sebenarnya. Baguslah macam tu berkabut. Tapi kau yakin kau tak nak aku jaga kau dekat ward selama kau dekat hospital ni? Alah, tak payah susahkan diri kau je. Lagipun aku tahu kau tengah sibuk kan. Sibuk apanya berkabut engkau ni? Aku ni datang sini sebab engkau. Engkau yang text message dengan aku, suruh aku jumpa dengan kau kat sini. Kau hantar location kat sini. Aku sanggup ambil cuti sebab gara-gara aku nak jenguk engkau tau. Jenguk engkau datang rumah. Engkau ni, takkanlah dengan kawan sendiri pun engkau tak nak. Aduh, aku jaga engkau je pun. Kawan sendiri bukan orang lain. Ish, aku patutnya biarkan je tadi. Tak apa, maybe hari ni dia boleh lah aku bagi peluang. Setelah ini, aku takkan bagi peluang untuk kau lagi lah. Kalau kau nak lari dari aku, kau tunggu je lah Mikael. Aku akan balas dendam balik sebab kau dah hancurkan rencana aku. Kenapa kau kat sini Erzo? Tak balik lagi ke? Mesti ada sesuatu yang Erzo rencanakan dari aku ni. Aku tak sedap hati. Taklah, aku just terlalu bosan. Aku okey-okey je. Biasalah kita dah lama tak jumpa kan. Aku ingat nak ajak kau pergi mana-mana. Ish, diamlah Memang pun dah bertahun agaknya kita tak berjumpa Itulah, kenapa kau balik sini? Aku nak tanyalah. Tak adalah, aku balik sini sebab aku nak tengok keadaan berkabut je. Ikutkan tadi aku nak jaga berkabut sekali. Tapi berkabutnya sendirinya tak nak. Jadi aku tak paksalah dia. Lagipun aku ni cuti kerja. Jadi itu yang aku macam cakap, pandai-pandailah berkabut sendiri, jaga diri kan. Oh, okey, faham. Kau kerja kat mana aku nak tanya jugalah kau kerja kat mana. Aku biasalah kerja kat Bandar Hagija. Aku kerja sebagai bisnes. Aku dari Bandar Hagija ke kota sini jauh Penat jugalah aku naik stesen kereta api dari Bandar Hagija ke sini dah dekat berapa jam. Dekat 3 jam jugalah aku datang sini. Tapi itulah balik mesti malam. Sebab sini ke Bandar Hagija lama Lagi kalau naik kereta api. Kalau aku drive tak apa lagi. Oh, ikutkan sekarang kau tinggal dekat mana Mikael? Biasalah kalau aku dah kata Bandar Hagija tadi. Ya, aku tinggal kat Bandar Hagija. Takkanlah aku tinggal dekat lubang cacing kan. Tak lagu raw aja. Aduh, kau ni kan Mikael memang pandai lah buat lawak. Kau daripada dulu memang kau pandai sangat buat lawak. Aduh, Alah, biasalah. Habis kalau kau tanya kat aku lah kan, takkan aku tak boleh tanya kat engkau kan. Aku nak tanya jugalah dekat engkau. Engkau tinggal dekat sini, tinggal kat mana itulah aku pun nak tanya juga. Mana tahu kau ada rumah besar kan. Bolehlah share-share sikit location rumah kau tu. Mana tahu aku boleh datang rumah kau sekali. Takkanlah tak boleh kan. Kita kan sebagai best friend. Gitu. Okey, faham. Buat masa ni aku tinggal dengan berkabut je lah dekat dalam satu rumah. Tapi it's okay lah kan. Walaupun aku tinggal kat rumah dia. Macam tu lah. Oh, okey, faham.
Lepas tu kau kata kau orang bisnes kan. Memang kalau kau orang bisnes kau always busy ke? Biasalah, aku ni kan orang bisnes. Jadi busynya tu taklah seberapa sangat bagi aku. Tapi kalau bagi orang lain aku tak tahulah. Kadang kita ni tak sama tau. Kadang dari segi kita ni semua tak sama. So kira ikutlah orang tu. Kalau orang tu busy sikit, maybe tak semuanya busy sebab bisnes kan. Tak semuanya busy sebab bisnes. So kau kena faham sendirilah. Oh, begitu. Yelah tu kau belagaknya. Tapi kan aku nak ajak engkau balik rumah, boleh tak? Rumah mana? Kan aku tinggal dengan berkabut kat dalam satu rumah. Kau nak ikut balik tak dengan aku? Jadi itu yang aku tanya. Kalau kau tak nak pun aku tak paksa. Aku rasa boleh lah kot. Aku ikut sekali dengan kau. Lagipun aku kawasan bandar ni aku tak tahu sangat. Mujur lah, aku selalu tersesat walaupun aku tengok map dekat handphone aku kat Google. Map aku ni selalu sangat bagi aku jalan jauh. Ni orang bandar tapi tak reti guna map langsung. Habis apa guna kau ada map kalau kau tak reti nak tengok map? Aduh, betul. Aku tak adalah sampai macam tu sangat. Erzo? Kau kita Erzo? Aku boleh ikut kau kan? Ke kau tengah fikir something? Taklah, jom. Aku ni tadi tak fikir apa-apa pun. Tadi aku tengah macam termenung sekejap. Tiba-tiba termenung sekejap macam gitu. Okeylah, jom. Hai, sabar je lah kau ni Erzo. Yelah, jomlah. Assalamualaikum, welcome to home ya. Aku nak duduk dulu. Penatnya aku bawa motor. Dari bandar ke sini. Ya Allah, penat. Aku penat badan aku. Assalamualaikum. Ni korang berdua kan tinggal kat sini. Nanti malam aku nak tidur kat mana kau ni pun tutuplah pintu juga. Last aku juga yang kena tutup pintu tau. Kau ni kan Erzo. Apa je lah. Badan aku dah penat, dah letih dah ni. Aduh, kau tak payahlah nak membebel sangat, Mikael. Apa kau ni, Sepertinya ada buku aku kat sini. Kalau berkabutnya simpan lagi lah. Kejap aku nak cari buku tu. Mana Ini bukan. Ini pun bukan. Mana satu Ini pun sama bukan. Dia tak perasan rupanya. Aku rasa maybe rencana aku yang kali kedua ni pasti takkan gagal. Kalau berkabut masuk hospital, aku ada peluang lagi nak balas dendam dengan BKI pula sampai masuk hospital. Sampai dia Hai, Mikael kesiannya kau mudah ditipu.
Dulu kita berjalan